A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan kathiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardurhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sama-sama mendengar sedikit sebanyak tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan al-jihad. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah pada malam ni saya akan cerita beberapa step sedikit tentang Maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita akan terus kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya baru tahu tajuk kejap tadi tuan-tuan. Kan, sebab Haji Malik kata Maulid Nabi, aku Maulid, okey ya, Maulid Nabi. Sekali pengerusi kata peperangan, tu dia smackdown baik punya. Okey tuan-tuan semua, pertama sekali tentang sejarah yang mungkin ada orang tahu, mungkin ada orang yang tak tahu ya. Tuan-tuan pernah dengar tak bagaimana bapa Nabi Abdullah ni bertemu jodoh dengan Aminah bintu Wahb? Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham cerita, jadi Abdullah ni anak kepada atuk Nabi lah, bapa kepada bapa Nabi Abdul Muttalib, yang mempunyai anak yang ramai ya, anaknya lebih 10 orang. Satu hari Abdul Muttalib ni tuan-tuan nak bawa bapa Nabi Abdullah untuk meminang atau berkahwin dengan mak Nabi bernama Aminah. Dalam perjalanan nak pergi meminang Aminah, tiba-tiba tuan-tuan di tengah-tengah jalan ada seorang perempuan menahan rombongan pengantin Abdullah. Lalu apa kata perempuan ini? Ila aina anta zahib? Engkau nak ke mana? Abdullah kata, aku mengikut bapa aku untuk berkahwin dengan seorang perempuan di sebuah kampung Pulan bin Sipulan. Lalu apa kata perempuan ini? Dia kata, wahai lelaki, kahwinlah dengan aku. Tiba-tiba ajak kahwin tuan-tuan. Tak pernah kenal, tak pernah WhatsApp, tak pernah friend dekat Facebook. Tiba-tiba on the spot buat Roblox, dia tengok muka bapa Nabi, terus on the spot ajak kahwin. Maka Abdullah kata, mana boleh, ana ba'a abi, aku dengan bapa aku, kita orang dah ada dah orang ada dah jodohnya ada. Perempuan tu beria-ria sangat, tolonglah kahwin dengan aku, please, please, kahwin dengan I, please. Kalau tuan-tuan ada orang perempuan offer macam tu, macam hebat tuan-tuan kan. Maka Nabi pun teruskan maka bapa Nabi teruskan perjalanan, bertemu dengan Aminah, bersama dengan Aminah. Beberapa hari kemudian diorang pulang semula ke Mekah. On the way balik tuan-tuan, jumpa lagi dengan perempuan tu. Perempuan tu tunggu tu berjalan. Lalu perempuan ni tuan-tuan bila dia tengok Abdullah ni sekarang dah ada Aminah, lalu dia perhati je Abdullah. Maka Abdullah pun tanya dekat perempuan ni,
ayatuhal mar'ah ma laki la ta'taridina alayya al-yawma ma kunti aradti alayya bil ams. Wahai perempuan, kenapa pada hari ini kau tak ajak aku kahwin dah? Kenapa kau tak offer aku sebagaimana mula-mula kita bertemu hari itu? Beria-ria sangat kau nak kahwin dengan aku. Lalu apa kata perempuan ini? Faraqqa an-nuru alladhi kana 'alayka bil ams falaysa li bika al-yawma hajatun. Perempuan dia kata, wahai lelaki, wahai Abdullah, mula-mula aku tengok kau, aku nampak di wajah kau ada cahaya. Pada hari ini cahaya tersebut dah tak ada dekat muka kau. Maka Abdullah kata, cahaya apa pula? Kan, cahaya kan, muka aku ni ada cahaya. Dia pun tak tahu muka dia ada cahaya. Tapi pada hari ini cahaya itu dah tak ada, dah berpindah ke muka perempuan ini, isteri kau. Maka aku tak perlukan untuk kahwin dengan kau. Maka Abdullah pun pening terpinga-pinga, tuan-tuan, dia balik ke Mekah. Persoalan yang timbul, siapakah perempuan misteri ini? Dua saat pada sekarang. Give up. Give up. Tuan-tuan, perempuan misteri ini merupakan adik kepada Waraqah bin Naufal. Wa ma adraka man huwa Waraqah bin Naufal. Perempuan ini adik kepada Waraqah bin Naufal. Tuan-tuan kenalkan Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Perempuan ni, tuan-tuan, antara orang-orang Mekah yang reti membaca zaman dulu, yang kenal siapakah bapa Nabi, siapakah bakal bapaknya, siapakah bakal ibunya. Sebab tu perempuan ni masa mula-mula dia nampak Abdullah, dia kata, kan masa Abdullah on the way nak pergi kahwin, dia nampak dekat muka Abdullah ni ada cahaya kenabian. Yang dia, perempuan ni berharap sangat dialah yang bakal mengandungkan Nabi akhir zaman. Sebab tu dia offer Abdullah kahwin dengan dia, bukan dengan sebab Abdullah tu ada dapat projek tender ke, tak ada. Dia mengharapkan dia mengandungkan Nabi akhir zaman. Tiba-tiba ditarikan Allah, Abdullah berkahwin dengan Aminah. Bila Abdullah bersama dengan Aminah, cahaya tersebut berpindah ke muka Aminah. Maka apa perempuan itu? Perempuan tu kata apa? Faraqqa nurul ladzi kana 'alayka bil amsi. Cahaya yang semalam aku tengok ada dekat muka engkau telah berpindah ke muka perempuan ini. Falaisa li bikal yawma hajatun. Maka dengan sebab itulah aku tak perlukan kepada engkau. Ya. Tapi pakcik bapa Nabi tak tahu apa benda cerita, apa benda Nabi, dia tak tahu apa benda, tuan-tuan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, umur Abdullah tak panjang, meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang balik berniaga daripada Syriah. Tinggallah Aminah. Aminah mengandungkan Nabi macam mana orang perempuan mengandungkan anak, macam biasalah. Cuma Aminah tidak melalui macam mana yang makcik-makcik kat belakang tu rasa. Kan, makcik-makcik berasa lawyer macam berasa nak muntah-muntah macam tu kan. Berasa nak makan tu, nak makan ni, apa mengidam kan. Mengidam. Orang mengidam, perempuan mengidam. Saya tak tahulah zaman sekarang orang perempuan macam mengidam tak teruk kan. Dulu, zaman dulu pelik-pelik. Ada nak makan slipper, tuan-tuan. Dia tengok siput surau tu sedap je lah, siput surau. Dia tak nak siput lain, nak siput surau, dia kata. Dapat laki bangang, dia ambil siput surau tu, dia goreng bagi bini dia makan kan. Orang biarlah cerdik sikit kan. Ambil tepung tu, kau genyek-genyek gitu kan. Kau ambil saiz slipper, kau tempek, kau goreng kan, bagi bini kau makan. Contoh. Jadi orang dulu dia punya mengidam dia pelik. Nak makan daging kambing, kambing jantan tak ada janggut. Mana ada bangoi? Kambing jantan semua ada janggut, ya. Sebab tu kalau kita orang jantan tak ada janggut, buat malu kambing je, tuan-tuan, ya. Ada kawan saya, bini dia mengandung, mengidam, dia tak makan lain, tak buat apa, dia minum Coca-Cola je tu. Coca-Cola je dia minum sampai berbuih anak dalam perut tu dah kabur je. Itulah kerja dia kan. Okeylah. Sehinggalah pada satu malam mak Nabi SAW bermimpi. Ada satu suara cakap dekat Aminah. Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah fa iza wada'ti ila al-ardi faquli u'idhuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin thumma samihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suara tu berkata, wahai Aminah, engkau sedang mengandungkan tuan umat ini. Umat ini ada tuannya. Tuannya berada dalam perut engkau.
fa iza wada'ti ila al-ard, apabila kau lahirkan baby ni esok, faquli u'idzuhu bil wahid, aku minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan perkara-perkara yang mengganggu baby ini, min syarri kulli hasidin, daripada kejahatan orang-orang yang dengki, summa samihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan kau namakan baby ini dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ni tuan-tuan pendek je, u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid, ya. Wallahu alam. Tapi saya pernah beberapa tahun dululah, saya pernah cerita benda ni dalam satu ceramah muslimat. Lepas pada saya ceramah tu tuan-tuan, seorang kakak tu jumpa saya, orang Kedah. Dia kata, Ustaz betul Ustaz, betul. Apa yang betulnya? Cerita Ustaz tu betul. Memanglah aku cerita betul, tak aku tipu pula, kan? Yang mana ni kata, Ustaz, yang doa Ustaz baca tu, u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Makcik ni cerita, akak ni cerita, dia mengandung. Lepas tu bila scan, doktor kata anak akak ni songsang, kena ngurut, bagi dia duduk betul-betul kepala dekat sawan beranak tu. Dah panik lah kakak ni. Balik kampung jumpa atuk dia. Atuk ni orang ngaji pondok. Atuk dia buatkan air tawar susuh tu, dia pun bagi doa ni. Kau baca ni cu, kau baca ni, u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Kau urutlah perut kau tu, kau yakin dengan Allah. Semoga Allah Ta'ala dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudahkan kau bersalin. Jadi akak ni yakin, dia baca doa tu tuan-tuan, sampailah masuk wad bersalin, bilik bersalin ni. Doktor scan lagi, tengok baby tu sudah pusing baik punya tuan-tuan, ya. Mana kepala je dah duduk dekat tempat saluran peranakan. Ini berkat doa ni, ya. Jadi tuan-tuan buat apa tuan-tuan macam makcik tu, tuan-tuan tak beranak. Jadi kakak belakang tu bolehlah amalkan doa tu untuk mudahkan bersalin insya-Allah. Tapi kalau susah juga jangan kau marah aku. Aku juga yang kena, tak jadi pun Ustaz. Kau tanya aku, mana aku tahu? Itu adalah dosa kau dengan Allah Ta'ala dengan laki kau. Wallahu alam. Okey tuan-tuan, sehinggalah pada malam kelahiran Nabi SAW. Lalu dalam sejarah sebut, dan ketika saya belajar di Al-Azhar, seorang syekh cerita kisah maulid Nabi SAW ni. Ketika Nabi ni keluar daripada perut mak dia, keluar bersama dengan Nabi, cahaya yang terang benderang, terperanjat orang satu rumah. Apa cuma kau? Gitu kan. Ada spotlight tuan-tuan, terperanjat. Benda pertama Nabi buat ketika dia keluar daripada perut mak dia, apa dia? Nabi bersin. Tu. Nabi bersin. Terkeluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Terperanjat pula mak bila, alhamdulillah lah pula. Lepas tu ada suara menjawab, yarhamukallah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Tuan-tuan, akak-akak ingat tak masa baby lahir dulu dia buat apa? Ada keluar ada. Kalau ada bid'ah lah tu, ya, confirm tak ada. Baby kita keluar confirm wajibul gunah, menangis. Menangis kan. Tuan-tuan tahu kenapa dia nangis? Tahu? Ada orang kata dengan sebab dua perkara lah. Yang pertama dia kata nangis tu pasal apa? Besok dah besar belajar, kena bayar hutang PTPTN. Tu banyak nak kena bayar tu. Yang kedua kena masuk PLKN. Tu dia nangis tu. Tapi alhamdulillah lah, pasal tahun ni PLKN ditangguhkan. Syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak percaya ke tak nak, lantak gorang lah, ya. Okey lah. Nabi ni disambut oleh seorang mak bidan bernama Ummu Syifa Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, bila Nabi lahir, orang Mekah tak tahu benda, kan? Abu Jahal, Abu Lahab and the gang lepak kedai Mamak Makbul depan kawasan Kaabah tu main dam. Berapa gaji? 4. Kau tengok aku makan tak? 6. Baik punya. Duk tak ada benda, relax kan. Yang seronok malam tu atuk Nabi, Abdul Muttalib. Sebab apa dia seronok?
Sebab baby ni cucu lelaki, satu. Yang kedua, bapaknya dah meninggal. Sian ke cucu aku ni. Dia pun dukung Nabi SAW, bawa masuk dalam Kaabah. Tengah-tengah dia seronok pegang baby ni, Allah Ta'ala ilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk mencipta satu lagu khusus untuk cucunya. Yang lagu ni tuan-tuan, sampai sekarang orang nyanyi lagi lagu tu. Kalau saya nyanyi nanti tuan-tuan ikut ramai-ramai, InsyaAllah tuan-tuan pun hafal juga. Apa kata Abdul Muttalib sambil-sambil dukung baby ni, cucu dia? Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani, qad sada fil mahdi ala al-ghilmani, u'idhuhu min kulli dhi shan'ani, hatta arahu balighal bunyani, u'idhuhu min kulli dhi shan'ani. Ramai-ramai. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani, hadzal ghulam at-tayyib al-ardani, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, siapa sangka lagu ni rupa-rupanya berumur lebih kurang 1400 tahun lebih, tuan-tuan. Ketika zaman tu tidak ada recording, tidak ada handphone, tidak ada alat perakam, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan lagu ini terus terpelihara sampai hari ini, tuan-tuan. Betul lah kata Allah dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan nama kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, jadi di Mekah malam tu biasa, tak ada apa-apa, biasa-biasa je. Abu Jahal, Abu Lahab pun relax, tak ada benda-benda. Yang kecoh bagai nak rak malam tu dekat mana? Di Yathrib, ataupun nama barunya Al-Madinatul Munawwarah. Lebih kurang 500 km daripada Mekah, tuan-tuan. Malam tu puak-puak Yahudi tak boleh nak tidur, panas. Lepas seorang keluar pada rumah, keluar. Lalu ada seorang Yahudi dipanjat satu tempat yang agak tinggi. Dia kata apa? Ya ma'syaral Yahud, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, berkumpul. Dia panggil, tuan-tuan. Lalu orang Yahudi pun keluarlah ramai-ramai dekat satu kawasan lapang di Madinah. Ada seorang tanya, 5 jamat tanah, kenapa kena berkumpul? Ada apa malam ni? Ada konsert K-pop ke? Melotak kau K-pop. Habis tu, lalu apa kata Yahudi tu, tuan-tuan? Unzuru ila sama, tengok dekat langit. Semua tak tengok belaka. Apa kata ketua Yahudi ni? Al-lailah tala'a najmu Ahmad alladhi wulida bih, pada malam ini telah lahirnya bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Orang Yahudi, tuan-tuan, di kalangan trilion bintang di langit, dia boleh kenal mana satu bintang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran kata apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam kenal anak sendiri. Lebih hebat lagi, bahkan dalam trilion bintang di langit, dia kata apa? Tala'a najmu Ahmad, telah terbit bintang Ahmad atau Muhammad pada malam ini. Tuan-tuan,
Kalau lepas isyak nanti kita pakai keluar ramai-ramai, kita pakai tengok belakang atas langit. Cuba tuan-tuan tunjuk kat saya mana satu bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Boleh. Kau jangan kelepet akulah. Aku pun tak tahu. Kita kalau nampak bintang abang kata Ana ni, Ana restoran 5 bintang biasalah kau. Kalau mentera darah nombor 1. Kan? Kalau hotel 5 bintang kau tahu. Tapi kalau bintang Nabi Muhammad haram tak tahu. Yahudi tengok bintang tahu. Ni satu bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita orang muda kau nampak bintang, nampak bintang. Kalau budak-budak, bintang ustaz. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Kan? Tu zaman jahiliah dulu. Aku pun tengok lagu tu tuan-tuan. Kalau orang jiwang-jiwang sikit tengok bintang, sinaran bintang di langit kini menghilang, teraba aku dalam kelam, izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Maafkanlah andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Maafkanlah. Itulah orang Melayu. Hampir haram tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi kenal. Bila dia tengok malam tu tuan-tuan, bintang dah lahir, apa kata Yahudi? Malam ni juga semua bergerak pergi ke rumah Yahudi, cek. Harap-harap malam tu ada perempuan di kalangan Yahudi yang beranak malam tu tuan-tuan. Pergi bersepak cari. Anybody home? Buka pintu. Kenapa? Ada orang beranak tak boleh ni. Kalau tak kau beranak, kahwin pun tak lagi kita orang. Keluar. Pergi pula. Buka pintu. Dengar-dengar rumah ni ada orang mengandung. Kau dah beranak belum? Tak keluar lagi. Tak keluar. Keluarlah cepat. Mana boleh kau boleh paksa ke? Kalau tak boleh lah nak kata macam mana. Cocok epidural pun tak jadi, kau tahu tak? Pergi pula beg rumah ni. Dah beranak kalau dah beranak, lega seronok dah beranak. Tengok wedok tuan-tuan. Tu wedok. Tanya Haji Malik. Baby perempuan. Kita orang tak nak baby perempuan. Kita orang nak baby lelaki. Mana baby lelaki? Kau yang boleh ubah-ubah apa? Perempuan nak. Akhirnya tuan-tuan malam tu tidak ada perempuan Yahudi yang beranak baby lelaki kecuali baby perempuan aja. Atau ada pun pondan dia tuan-tuan kalau ada lah. Itu di Madinah, Yathrib, kecoh bagai nak rak. Maka Yahudi yakin, overconfident, confirm Nabi akhir zaman bukan di kalangan bangsa Yahudi tuan-tuan. Di Mekah apa cerita? Mekah tak ada apa-apa, relax kan. Abu Jahal Abu Lahab isap okut daun. Dengar cerita siapa nama tu, janda Abdullah dia beranak dia. Ayolah, anak lelaki. Lelaki biar dulu. Tak ada benda-benda. Kenapa beza dua bangsa ni tuan-tuan? Sebab Arab dia tidak ada rekod Nabi dan Rasul. Diorang tak kenal siapa Nabi, siapa Rasul. Cuma dia pernah dengar once upon a time ada seorang Nabi Ibrahim, moyang lama dulu. Sebab tu Allah Ta'ala memilih Jaziratul Arab, semenanjung Arab, sebagai tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Orang Arab zaman tu tuan-tuan, budaya mereka masih belum tercemar lagi. Diorang tak pernah orang panggil terusik di budaya mereka. Cuma mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala. Soalan yang kedua timbul pula, macam mana Yahudi boleh tercampak sampai ke Madinah? Kan? Yahudi ni kalau kita tengok dia ramai belah-belah mana tu Asia Barat sana, kat Palestin, dekat Syria, dekat Lubnan, duduk kat sana. Macam mana pula Yahudi ni tuan-tuan boleh tercampak sampai dekat semenanjung Arab, Al-Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, bila kita baca sejarah, rupa-rupanya Yahudi dah lama dah tunggu benda ni. Dia buat kajian demi kajian. Dalam kitab Taurat menceritakan Nabi akhir zaman akan lahir, dan ketika Nabi itu lahir besok, dia akan berpindah daripada negara asalnya ke sebuah negeri, yang negeri itu batu-batunya berwarna hitam dan banyak pokok-pokok tamar. Itu clue negeri itu tuan-tuan. Maka puak-puak Yahudi ni tuan-tuan cari merata, cari ikut dan orang kata kat mana lokasi yang diorang rasa ada banyak pokok tamar dan batu-batu berwarna hitam. Pergilah sampai ke Sepang, tengok Sepang.
Dia kena bersawit lah mangkuk. Bukan kan. Pergi pula sahabat bendam. Contoh. Berata-rata pergi. Akhir sampai ke Madinah, dia buka kitab diorang tengok berdasarkan apa yang Taurat sebut. Di sinilah tempatnya. Kita akan tunggu di sini sebab Nabi akhir zaman akan datang ke sini. Tapi tuan-tuan, bila diorang tahu bahawasanya Nabi itu di kalangan bangsa Arab, maka Yahudi dengki, dendam sampai sekarang. Sebab apa? Diorang perasan dan overconfident Nabi akhir zaman mesti di kalangan bangsa Yahudi, sebab keturunan Nabi dan Rasul daripada Nabi Allah Yaqub, yang Nabi Allah Yaqub diberi gelaran apa dia? Israel. Nama dalam bahasa Ibriyah, bahasa Yahudi. Israel makna okey tuan-tuan, tak ada masalah. Israel makna apa? Abdullah. Israel maknanya apa? Abdullah. Tuan-tuan boleh lepas ni kalau ada anak-anak lahir, kubur nama apa anak Haji? Israel. Kan? Tak ada masalah, okey. Tapi kalau orang buat demonstrasi depan rumah Haji, tu aku tak tahu. Hancur Israel, ambil kau. Aku tak tahu. Tuan-tuan semua. Jadi itu cerita tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pendekkan cerita. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berkahwin. Tapi itulah, saya sebenarnya tak suka potong-potong cerita sirah ni. Sirah ni dia kena ikut step. Tapi kita nak raikan sebab ada forum malam ni kan. Forum malam ni start pukul apa tuan-tuan? 1 pagi. Pukul 9.30. Okey, lepas Isyak habis tadi. Pukul apa berhenti? 9. Okey. Tengok macam mana. Tuan-tuan semua, Nabi SAW ketika berumur 25 tahun bekerja dengan siapa? Khadijah ni tuan-tuan dekat Mekah janda. Standard dia zaman tu Datin Sri Khadijah bintu Khuwailid, yang menjanda 2 kali. Pertama berkahwin dengan Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula nama suami dia tu. Suami pertama Datuk tuan-tuan, jangan main. Dapat anak 2 orang anak, Atik dan juga Halah. Lepas tu suami pertama mati, kahwin dengan suami kedua Quraisy, Tan Sri juga ni, jangan main. Tadi Allah bercerai tak lama, jodoh tak panjang, maka menjandalah Khadijah. Jadi tuan-tuan, sepanjang-panjang dia berniaga ni, orang recommend dekat Khadijah supaya ambil Muhammad ini seorang yang amanah. Okey, dia bagi Nabi Muhammad modal pergi berniaga. Diringkaskan cerita, satu hari tuan-tuan, datang kawan lama Khadijah bernama Nafisah. Nafisah ni rakan kongsi seperniagaan Khadijah. Satu hari dia sembang dengan Khadijah, dia kata apa? Ya Khadijah, kaifa haluki? Khadijah, apa khabar? Alhamdulillah. Ada nak macam mana? Sihat. Bisnes kau macam mana? Masyuk. Contoh kan. Sembang. Nafisah tanya, ala tatazawaj? Jah, aku nak tanya kau satu soalan ni Jah. Apa dia? Kau tak nak kahwin ke Jah? Hush, apa kahwin-kahwin? Kau jangan kau lawa lagi Jah. Oi, siapa tak nak dekat kau ni? Kau tu Jah, sejak kau berjanda, orang ambil nombor giliran tau, tunggu. Nombor 388, kaunter 18. Kau jangan main-main. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Orang beratur nak ke Khadijah. Khadijah kata aku malas nak layan. Krokodil belaka tu, malas nak layan. Sembang pasal bisnes. Tiba-tiba Khadijah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nafisah, aku bukan nak cakap lah, ada seorang tu yang kerja dengan aku, nama apa? Nama Muhammad. Baiknya lah manusia, aku percaya dengan dia tau. Okeylah, sembang niaga kan. Dengar-dengar kau nak buka cawangan choplot mana tu ayolah. Lepas tu dia sebut lagi nama Muhammad. Nanti aku ingat Nabi ke Muhammad lah yang bahagian choplot. Contoh kan. Sembang pasal meniaga. Dia sebut lagi nama Muhammad sampai 3-4 kali sebut. Lalu apa kata Nafisah? Jah, aku perasan kau ni daripada tadi sembang kejap-kejap kau sebut nama Muhammad, sekejap-kejap kau sebut nama Muhammad. Kau ada apa-apa dengan dia ke? Ish, mana ada, biasa je, dah kongsi je. Kau jangan Jah, kau lawa lagi Jah. Hoi Jah, kalau kau nak cakap, biar aku jumpa Muhammad, aku tanya dekat dia. Kau jangan kata apa? Kalau kau berani, kau try lah. Nafisah pun pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nafisah tanya,
tanya sembang. Last kali Nafisah tanya, "Ya Muhammad, ala turid an tatazawwaj?" Wahai Muhammad, kau tak nak kahwin ke? Nabi SAW ni tuan-tuan, bila orang tanya tak nak kahwin ke, Nabi jawab gentleman. Dia tak macam kita. Siapa nak kat saya tu, kita kona-kona, ada nombor telefon, ada nak WhatsApp dia ke, kita berapu tuan-tuan. Nabi tak. Nabi kata, siapa nak kat aku? Aku anak yatim, aku tak ada harta. Maka Nafisah kata, ya Muhammad, kalau ada seorang perempuan nak dekat engkau, perempuan itu berharta, akhlaknya mulia, keturunannya mulia, cantik, akhlaknya baik, kau nak tak kat dia? Nabi kata, kalau dia nak, aku nak lah. Habis sempoi jawab. Apa kata Nafisah? Khadijah. Khadijah? Okey. Nabi sempoi, Nabi kata macam tu sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila Nafisah dapat berita, dapat tahu, respon Nabi pun okey, tak bertepuk macam tu, ada bunyi, Nafisah pun berlari cari Khadijah. Kajah masa tu tengah masak tom yam kau tu tak? Surprise! Apa surprise ni? Dah Muhammad pun nak kat kau. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan keluar satu lagu. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun di kau adalah kekasihku. Contoh, itu iklan tuan-tuan. Kau jangan kata aku ini tak ada dalam sirah ni. Ini bid'ah tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, sehinggalah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW anak. Dipendekkan cerita tuan-tuan, sampailah Khadijah ni hampir-hampir nak wafat. Ketika Khadijah hampir-hampir nak wafat, Jibril turun. Jibril kata, ya Muhammad, innallaha yusallim ala Khadijah. Allahu Akbar. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala kirim salam kepada Khadijah. Allah kirim salam tuan-tuan. Korang faham tak aku cerita apa ni? Bukan kita tuan-tuan. Kalau ada orang hebat, ulama besar kirim salam pun rasa macam dah masuk syurga dah rasanya. Tapi ini bukan manusia, khaliqu kulli syai'in, pencipta seluruh alam, kirim salam kepada Khadijah bintu Khuwailid dan khabarkan kepada Khadijah dengan khabar yang gembira. Apa dia? Allah dah siapkan baituha fil jannah, dah rumah dekat syurga. Rumah Khadijah ni tuan-tuan diperbuat daripada permata yang malaikat Jibril kata apa? Kalau dia masuk dalam rumah tu, dia takkan berasa letih, dia takkan berasa bising, dia takkan berasa apa-apa kecuali ketenangan dan keseronokan tuan-tuan. Lalu akhirnya Khadijah meninggal dunia radhiyallahu taala anha, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kita terus kepada tahun kedua Hijri sallallahu alaihi wasallam. Kuatlah sikit sallallahu alaihi wasallam. Macam tak makan je lemah tu. Pada tahun 2 Hijrah tuan-tuan, ditarikan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah SAW mendapat maklumat berita tentang pergerakan rombongan perniagaan Quraisy yang sedang keluar daripada Makkah menuju ke Syam, ke Syria untuk berniaga. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat cepat-cepat keluar daripada Madinah untuk buat roadblock, untuk menawan rombongan tersebut dan merampas harta barang perniagaan diorang. Kenapa macam tu? Quran kata apa? Fa iza atada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wattaqullah. Apabila orang kafir melakukan perkara yang melampau kepada kamu wahai Muhammad, fa'tadu alaihi, maka kau buat sama macam tu juga, bimithli ma atada alaikum, sebagaimana mereka buat melampau kepada kamu, wattaqullah, dan hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW keluar untuk roadblock dan rampas segala harta perniagaan orang Quraisy. Dengan sebab orang Quraisy ni tuan-tuan, masa dekat Mekah dulu, dia orang bully Nabi, dia bully para sahabat, dia rampas segala harta benda para sahabat Nabi. Sekarang sudah sampai masa untuk qisas.
takdir Allah, Nabi lambat keluar daripada Madinah. Dengar-dengar berita, rombongan tersebut berjaya melepasi kawasan Madinah menuju ke Syria. Jadi kalau kita tengok dekat peta, Makkah, Madinah, atas tu Palestin, Syria, Jordan, Lebanon dan sebagainya. Jadi highway tu dia akan lalu dekat Madinah. Sehinggalah beberapa minggu kemudian Nabi dapat berita bahawasanya rombongan itu sedang bergerak pulang ke Makkah. Maka Nabi kata kepada para sahabat-sahabat semua, berdasarkan perisikan yang terbaru, rombongan Abu Sufyan akan pulang ke Mekah dalam beberapa hari lagi dan mereka akan sampai dekat, dia akan lalu depan Madinah. Kita akan blok mereka. Siapa yang nak follow, silakan. Okey tuan-tuan kena ingat sejarah Perang Badar. Perang Badar dia tak macam Perang Uhud, Khandaq, Khaybar, peperangan Ghazwatu Ghatafan, Tabuk. Tak sama. Badar satu-satunya peperangan yang Nabi tak prepare nak perang. Nabi hanya prepare nak pergi buat roadblock sahaja. Sebab tu Nabi kata dekat para sahabat, siapa nak keluar, tak nak pun tak apa. Jadi sahabat tak prepare tuan-tuan. Sahabat kata, okeylah, tak perang, tak ada, kita buat roadblock je, okeylah. Sahabat ni ada yang keluar pakai baju perang, ada pakai pagoda, contoh. Ada pakai slipper, ada tas, belegang lah orang kata, buat ramai aja. Tapi tak ada niat, tak bersungguh nak berperang. Abu Sufyan tuan-tuan, dia dapat maklumat, dengar-dengar Muhammad nak buat roadblock. Lalu dia pun hantar satu wakil daripada rombongan dia ni, memecut dengan selaju yang mungkin pergi ke Mekah untuk hantar maklumat terkini. Apa dia? Rombongan Quraisy dalam bahaya. Kalau kau tak support, bila-bila saja kena ambush dengan Muhammad, habis kau punya barang-barang perniagaan kena pau dengan Muhammad belaka. Jadi kau nak kena selamatkan. Jadi seorang lelaki ni tuan-tuan, nama dia Damdam. Nama pun brutal. Dia pergi pecut kuda sampai dekat Mekah tuan-tuan. Dia nak tunjuk benda ni real kan. Padahal Nabi belum serang lagi tau. Tapi nak tunjuk benda real. Punya gila Muhammad ni. Tak pandai sama dia kelar hidung dia ataupun telinga dia. Dia kelar dengan pisau, berdarah. Dia masuk ke Mekah berangkat-angkat. Help me. Awak jatuh, muka berdebu-debu. Orang akan kata, siapa ni? Aku daripada rombongan Abu Sufyan, muka berdarah ni. Oi, rescue 911. Oi, apa hal cerita ni? Orang petang, tolong kan tu. Apa cerita? Rombongan Abu Sufyan dalam keadaan bahaya. Mereka diserang oleh Muhammad. Padahal tak serang pun lagi. Nabi baru start motor. Baru start nak keluar ni kata. Tapi Muhammad ni dah provoke kau-kau, mau tahu tak? Abu Jahal kata, keluar aja! Bersiap semua! Tuan-tuan, maka Abu Jahal ni siapkan seluruh bala tentera, 1000 orang, memang niat nak hancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia kata kita akan ajar Muhammad, kita akan keluar. Abu Sufyan pun berjalan pelan-pelan dengan rombongan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar juga. Beberapa kilometer daripada mereka ni tuan-tuan, Nabi suruh sahabat pergi Riki, tengok keadaan macam mana. Sahabat berhati tengok, ya Rasulullah, nampak ada macam pergerakan. Okey, tak apa, kita biarkan. Lalu tuan-tuan, Abu Sufyan teruskan perjalanan. Dia nak tahu kawasan ni Nabi dah lalu ke belum, ada orang pernah jalan ke belum. Dia lalu tuan-tuan. Tiba-tiba nampak ada najis taik kuda ataupun taik unta. Abu Sufyan pun pegang taik ni tuan-tuan. Aku tak kelentong tau. Kau baca sirah. Kelentongnya aku temberang. Ustaz ni pegang taik lah pula. Kau baca sejarah lah bang oi. Pegang taik pula kecoh, pegang K-pop tak apa. Mangkuk betul orang Melayu ni. Dia ambil najis ni tuan-tuan, dia ramas. Betul, aku tak tipu. Dia ramas. Dia kata apa? Berdasarkan DNA taik ini, ini milik kuda orang-orang di Madinah. Lemah punya terror Abu Sufyan tuan-tuan. Berdasarkan DNA najis kuda tu, dia tahu ni najis kuda made in Madinah. Kenapa dia tahu macam tu? Sebab jenis jerami ni, dia kata jenis makanan ni dekat Mekah tak ada. Ini semua Madinah punya. Power. Kita boleh ambil tahi kambing gentil.
Ini kambing Sepang ni. Bukan kutu warisan ni. Mana ada. Kita siap pakai mikroskop lagi tuan-tuan. 8 minggu kemudian baru dapat hasil dia kan. Baru tahu. Dia on the spot tahu. Oleh kerana jalan ni bahaya, kita terpaksa ikut jalan yang lain. Akhir tuan-tuan, Nabi ikut jalan lain, Abu Sufyan ikut jalan lain, dan akhirnya rombongan ni selamat sampai ke Makkah. Bila sampai dekat Makkah, tengok-tengok orang Makkah semua dah siap nak pergi perang. Abu Sufyan kata, kau nak pergi mana? Lah, nak pergi cover korang lah. Abu Sufyan katakan, kita orang dah selamat. Abu Jahal kata, sanazhab wa sanalhar 3 ayamin wa sanashrab al-khamar wa na'zif al-qainan al-qainat hatta tasma'u al-harabu bina. Abu Jahal kata, tidak, kami akan teruskan perjalanan, kami akan menuju ke Badar untuk kami duduk dekat sana selama 3 hari. Kita akan buat makan besar dekat situ. Kita akan minum arak. Kita akan bersukaria sehingga seluruh Arab mendengar kita sedang berada di Badar, dan kita akan hancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan kata, tak payahlah, dah settle lah. Kau tak nak pergi sudah. Tuan-tuan, dalam sejarah kata semua leader-leader Arab pergi belaka, kecuali Abu Lahab seorang aja. Pakcik Nabi tak pergi. Tahu kenapa? Rupa-rupanya Abu Lahab ni tuan-tuan, bila orang kafir buat perancangan nak pergi lawan Nabi, dia ni pandai madram tau. Malam tu dia tengok dia punya mangkuk dia tu, dia pun letaklah batang kayu apa benda aku tak tahu. Nyerak nyingseng mata kaji, semartil rampung nyingseng. Berdasarkan bacaan ilmu kurafat ni tuan-tuan, tentera Quraisy akan kalah. Itu sejarahnya. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, Abu Lahab tak pergi perang Badar. Dia pergi hantar seorang wakil ganti dia. Wakil kata, apa sal pula aku kena pergi? Kau tak pergi. Kau pergi je lah, cakap banyak. Kau ada hutang dengan aku kan? Nak bayar hutang, nak settle, kau pergi perang. Tak pasal-pasal kena pergi tuan-tuan. Tapi tadi Allah, Abu Lahab ni akhir mati juga dekat Mekah dengan sebab kena demam cacar yang teruk, bernanah, mati, membusuk dekat rumah dan dibuang bangkainya macam tu saja. Tuan-tuan, orang Quraisy pun bergerak, Nabi SAW pun bergerak. Sampai tengah jalan, Nabi dapat berita rombongan Abu Sufyan dah selamat sampai ke Mekah. Tiba-tiba berita yang terkini Nabi dapat, kita terpaksa berhadapan dengan apa? Tentera Quraisy. Allah, kita dah cakap Nabi tak prepare nak perang, sahabat pun tak prepare nak perang. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Islam, apa pendapat kamu? Adakah kita nak pulang semula ke Madinah ataupun kita nak teruskan perjalanan? Maka para sahabat di kalangan Al-Muhajirun, orang-orang Mekah kan, Abu Bakrin wa Umar, Sayyidina Osman tak pergi pasal isteri dia Ruqayyah sakit dekat Madinah. Maka Nabi suruh dia jaga isteri. Sayyidina Ali dan sebagainya kata, ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat. Ikut saja, apa kau cakap kami dengar dan kami taat. Maka Nabi SAW nak dengar pendapat orang-orang Al-Ansar, sebab majoriti yang pergi perang Badar ni orang Al-Ansar, orang Madinah. Nabi ni terkenal pada janji tahu. Tuan-tuan, sebelum Nabi pindah ke Madinah, Nabi dah buat perjanjian Bai'ah Aqabah As-Saniyah, perjanjian Aqabah yang kedua dengan orang-orang Al-Ansar di Makkah. Pada malam perjanjian tersebut, antara isi kandungan tu kata apa? Kita semua orang-orang Al-Ansar akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ikut segala arahannya. Dan ketika Nabi Muhammad sampai fidarina, dalam negeri kami di Madinah, kami akan namna'u bihi kama namna'u nisa'ana wa atfalana wa amwalana. Kalau Muhammad berada di dalam Madinah, kami pertahankan Muhammad sebagaimana kami pertahankan harta kami, anak isteri kami. Jadi dalam perjanjian MOU tu, diorang pertahankan Nabi dekat mana? Dalam Madinah. Sekarang Nabi dan para sahabat berada di mana? Di luar Madinah. Maka Nabi tuan-tuan orang yang menepati janji. Nabi tak kata kau ikut je lah cakap banyak, tak ada. Maka Nabi nak tanya pendapat orang Al-Ansar, apa pendapat diorang? Manalah tahu diorang tak nak perang, dan Nabi tak salahkan diorang. Ma ra'yukum ya ma'syaral Ansar? Maka bangkit seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, law sirna ma'ana hatta barkil ghimadi
lasirna ma'ak. Ya Rasulullah, bukankan ke Badar. Kalau kau ajak kami teruskan perjalanan sampai ke Barkil Ghimad. Barkil Ghimad ni tuan-tuan agak jauh lagi, kami akan ke sana. Sorry, ini perkataan orang-orang Al-Muhajirun. Orang Al-Ansar kata, ya Rasulullah, law hudna hadzal bahr lahudnaka ma'ak. Ya Rasulullah, jangankan ke Barkil Ghimad, jangan ke Al-Badar, kalau kau ajak kami menyeberangi lautan ini. Badar ni tuan-tuan, dia agak berhampiran dengan pantai, dengan laut. Kalau kau ajak kami untuk menyeberangi lautan ini, lahudnaka ma'ak, kami akan menyeberangi bersama engkau ya Rasulullah. Wa innana la naqulu kama qala banu Israil Musa alaihi salatu wasalam, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakinnana naqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatiluna ya Rasulullah. Nahnu qaumun sidqun fil jihadi wa sabrun inda liqa'i. Dia kata macam tu. Tuan-tuan faham ke tidak aku cakap apa ni? Apa kata orang Al-Ansar tuan-tuan? Ya Rasulullah, kalau kau ajak kami melintasi lautan ini, ya Rasulullah, kami tidak akan memberi jawapan sebagaimana jawapan Bani Israel ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam ajak Bani Israel berjuang berjihad untuk apa? Membebaskan Al-Aqsa, Palestin satu ketika dahulu daripada kerajaan raja yang bernama Bukhtanasar. Bila Nabi Musa ni tuan-tuan ajak Bani Israel pergi perang, pergi jihad, apa kata Bani Israel? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, apa dia? Pergi perang, engkau dengan Tuhan kau dah boleh cover dah. Dia kata macam tu. Izhab anta wa rabbuk, pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi berperang berdua. Inna hahuna qa'idun, kami duduk kat rumah dah. Atau Astro kan. Walakinnana naqul, tetapi kami orang Al-Ansar akan kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau dengan Allah berperang dan kami akan berperang bersama engkau ya Rasulullah. Nahnu qaumun subrun fil jihadi. Dia kata kami merupakan satu kaum yang amat sabar ketika berperang, wasudukun inda liqa, dan bila bertemu dengan musuh kami terlalu benar. Maknanya bahasa mudah kita kata apa? Pergi tak kembali. Macam tu tuan-tuan. Bila Nabi SAW dengar tuan-tuan, orang-orang Al-Ansar kata macam tu, bertambah semangat motivasi Rasulullah SAW sehingga akhirnya berlakulah peperangan Badar. Maka Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat. Walaupun Nabi ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tapi Nabi ikut janji. Janji kata begini, ikut janji dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tuan-tuan, itu ringkasan perang Badar. Kita up sikit. Bagaimana Khandaq tuan-tuan, yang berlaku kalau tak salah pada tahun 5 Hijri. Ringkas cerita. Perang Khandaq ni tuan-tuan, perang berat sebelah. Ketika Nabi SAW dapat berita setelah orang kafir ni kalah dalam perang Uhud, kalah perang Badar, menang tipis pada Uhud, diorang nak hancurkan terus Nabi dalam perang Khandaq. Maka Nabi SAW dapat berita orang kafir dah prepare, dah siap-siap, seramai 10,000 kabilah sedang bergerak menuju ke Al-Madinatul Munawwarah. Maka Nabi SAW berbincang dengan para sahabat. Nabi tuan-tuan berani. Kalau dalam Uhud sikit sebelum pergi Khandaq sikit, masa Uhud tuan-tuan, Nabi tanya lagi sahabat, kita nak pertahan dalam Madinah ke ataupun kita nak lawan di luar Madinah? Tuan-tuan, orang veteran, sahabat veteran kata, ya Rasulullah, kita pertahankan Madinah. Mana kita bertahan dalam Madinah, itu lagi bagus. Orang veteran yang pergi perang Badar cakap macam tu, bertahan dalam Madinah. Orang muda bayi-bayi aku ni yang miss perang Badar tu semua semangat ni, sebab orang miss perang Badar bangun. Tuan-tuan tahu tak betapa mulianya orang pergi Badar ni? Orang pergi Badar ni tuan-tuan, dalam kategori sahabat Nabi first class, you know. Kan? Tak termasuklah orang yang mula-mula Islam dekat Mekah tu, lain levelnya. Tapi binisbati lil Madinatil Munawwarah, nisbah di Madinah,
Sahabat yang paling mulia siapa dia? Allazina hadaru badran, yang hadir peperangan Badar. Orang pergi perang Badar ni tuan-tuan, Allah kata aku ampunkan semua dosa mereka. Ni hebat orang pergi perang Badar. Jadi bila para sahabat yang tak pergi, dia frust. Aduh, macam manalah aku boleh tak pergi. Aduh, tak tahulah pula ada perang. Alamak, dia frust. Bila dengar ada Uhud tuan-tuan, dia kata, ya Rasulullah, kita akan lawan mereka di luar. Kita lawan mereka di luar. Veteran kata yang pergi perang Badar, kita bertahan dekat dalam. Orang muda kata lawan dekat luar. Nabi boleh dengar pendapat ni tuan-tuan. Majoriti kata lawan dekat luar. Nabi kan ikut pendapat Nabi bersama dengan orang veteran. Tapi dan majoriti kata lawan dekat luar. Okeylah. Nabi pun siap-siap masuk bilik, pakai baju besi 2 lapis. Dah siap, Nabi pun keluar. Rupa-rupanya masa Nabi siap tu tuan-tuan, sahabat yang tak pergi perang ni buat meeting sama-sama dia. Kau pasal pula kau cakap lawan dekat luar? Dah elok orang veteran kata kat dalam lah. Kau tengok, Nabi sokong diorang, kita ni pula semangat lebih-lebih. Tak pasal-pasal Nabi kena pulang kat luar. Cubalah kau fikir sikit benda macam tu. Menyebabkan orang muda kata, oh lah, tak baiklah pula kita ni kan. Kita cakap balik ke Nabi lah, lawan kat dalam je lah ya Rasulullah. Diorang bukan takut tau, diorang rasa macam bersalah, macam diorang paksa Nabi lawan dekat luar. Habis macam mana? Kita cakap kat Nabi lah, kita lawan dekat dalam. Tak lama kemudian Nabi keluar. Nabi keluar tuan-tuan pakai baju siap, baju besi, topi besi dengan senjata. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami tadi dah bersyarat sekejap ad hoc tadi kan, kita orang ingat perang kat dalam je lah, mentaati arahan kau ya Rasulullah. Nabi dah pakai baju besi. Apa kata Nabi SAW? Maka lin nabiyyi idza labisa la'matahu ayyanzi'aha. Nabi kata, tidak sepatutnya seorang Nabi kalau dah pakai baju besi, dia buka balik baju besi tu. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi Rasul kalau dah pakai baju besi, dia akan lawan. Dia takkan kona balik buka, tak ada. Jadi keputusan dia kata, lawan dekat luar, kita pergi kat luar. Itu nak khabar keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dalam perang Uhud. Pergi dekat Khandaq sikit tuan-tuan. Di Khandaq tuan-tuan, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Macam mana kita nak menghadapi tentera yang ramai ni? Masing-masing bagi pengalaman. Lalu ada seorang sahabat Nabi yang merupakan orang asing, asal daripada Parsi, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, pengalaman kami di Parsi dahulu, kalau musuh lebih ramai daripada bilangan kami, khandaqna, kami akan gali parit. Satu cadangan yang tak pernah terfikir di kalangan orang Arab, gali parit. Alamak, kan? Kalau dekat negara Parsi sana tuan-tuan, belah-belah Iran, Iraq zaman dulu, tak apalah. Diorang punya tanah tak macam tanah Madinah tahu. Tanah dia macam lebih kurang tanah kita lah, agak lembut, nak gali tak ada hal punya kan. Kedengar siap, 2-3 malam siap. Ini Madinah kau tahu tak, keras bergentung gitu, batu kerikil, biar betul. Tapi dek kerana pendapat Salman Farisi ni logik, tak pernah orang buat, rasa-rasa itu yang lebih selamat. Okey, sahabat bersetuju. Akhirnya tuan-tuan, semuanya turun gali parit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah sebutkan bagaimana Nabi ni gali parit dengan para sahabat, gali melepek lapar tuan-tuan, tak larat macam tu kan. Maka Nabi kata dekat seorang sahabat, Abdullah bin Rawahah, ya Abdullah, berikan semangat kepada kawan-kawan. Kawan-kawan pun dah orang belaka dah ni kan, dak maya, bagi semangat ke diorang. Maka Abdullah bin Rawahah ni tuan-tuan, seorang penyair, ya, syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 2 orang penyair, penasyid, Abdullah bin Rawahah dengan Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi kata bagi semangat. Maka Abdullah bin Rawahah pun dengan suara yang tinggi beri semangat kepada sahabat. Dia kata apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala al-jihadi ma baqina abadan laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa'anzil sakinatan alayna wa in aradu fitnatan abayna. Seluruh orang-orang muhajirin wal ansar yang menggali parit, semangat
sambil menggali, mereka bernasyid dengan Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Maknanya dia apa tuan-tuan? Allahumma, ya Allah, la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan hari akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah, ampunkan kami orang-orang al-ansar dan orang-orang muhajirin. Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kamilah orang yang berbai'ah, berjanji setia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal jihad ma baqina abadan, untuk berjuang berjihad dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi nyawa di kandung badan. Laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, kalaulah tidak kerana engkau ya Rasulullah yang Allah utuskan kepada kami, maka kami tidak diberikan petunjuk, kami tidak akan bersembahyang, kami tidak akan membersihkan diri kami. Fa'anzil sakinatan alaina, ya Allah, turunkan ketenangan kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, sekalipun orang kafir ingin memfitnah ke atas kami. Tuan-tuan, inilah lagu yang dinyanyikan oleh para sahabat ketika menggali khandak parit, tuan-tuan. Sebab tu saya cadang, kita tahu negara kita ni mengalami demam. Demam apa? Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Bagus lawat ke Nabi, bagus puji ke Nabi, bagus. Tapi yang tak bagusnya, bila kita lupa lagu-lagu perjuangan zaman Nabi, itu yang tak bagus. Menyebabkan kita lupa jihad. Kita lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi duduk dekat Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berapa kali Nabi berjihad dengan para sahabat? Campur al-ghazwah dan sariyah. Ghazwah yang Nabi sendiri pergi, sariyah Nabi hantar para sahabat. Lebih kurang 47 kali, tuan-tuan, dalam tempoh 10 tahun. Waktu tuan-tuan kena ingat, sayang ke Nabi, sayang belaka, karakter, fizikal, akhlak, muamalah, perjuangan, jihad. Kena faham macam tu. Bau Islam tu cantik, syumul, kan? Ni tak kita sambut Allah, bukan nak katalah aku lemah sikit tu kan? Baguslah cerita Nabi ni orang yang baik sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kenapa kita lupa cerita pasal jihad Nabi? Cuba cerita pasal tu, bagi gerun sikit orang kafir, orang hajar pada hari ni, bagi gerun sikit. Bila kita cerita tentang benda-benda macam ni, menyebabkan kita ni adalah orang Melayu. Orang tu Melayu ni bangsa Melayu. Aku semangat macam ni pun ada orang tidur lagi. Kata macam mana? Standard Melayu, bro, kan? Bila dimatikan semangat jihad, habis kita, tuan-tuan. Sebab tu saya cadang kepada sahabat-sahabat, uhibbukum fillah ya ahbabana. Di samping kita berselawat, kita berqasidah, hidupkan kembali jihad, qasidatul jihad yang pernah dinyanyikan satu ketika dahulu di zaman Rasulullah SAW, supaya jihad itu tidak mati dalam hati kita. Al-jihadu fi sabilillahi asma amanina, jihad di jalan Allah setinggi-tinggi cita-cita kami. Wal mautu fi sabilillahi aidan asma amanina, mati di jalan Allah juga merupakan cita-cita kami paling tertinggi, tuan-tuan. Baru jadi, baru real. Ini cerita jihad tapi tak semangat. Nabi lepas tu pergi perang lah. Perlu tak kau? Jadi tuan-tuan, tu kan aku lemah, kan? Tuan-tuan, maka para sahabat semangat gali, sehinggalah tuan-tuan berlakunya peperangan Khandaq. Ringkas cerita, perang Khandaq ni, tuan-tuan, orang kafir tak berjaya melepasi parit yang besar. Bila diorang sampai dekat Mekah, diorang dah overconfident. Ikrimah bin Abi Jahl, anak kepada Abu Jahal, sampai je jeng. Ya benda tu parit besar apa? Ni bid'ah apa ni? Bid'ah apa dia tanya, tuan-tuan? Mana pernah kita pengalaman, kita tak ada apa benda parit-parit ni, projek apa benda pula ni, pengairan syiah. Tak. Ini strategi baru, bro. Strategi baru, you know. Pening kepala orang kafir, tuan-tuan, untuk menghadapi Rasulullah SAW.
Akhirnya Allah Ta'ala kalahkan puak-puak kafir ini dengan dihantar bala tentera Allah daripada ribut Tauf yang amat kuat, membalikkan, menghancurkan tentera-tentera Ahzab. Lalu mereka pulang dalam keadaan tangan kosong. Tuan-tuan semua, itu secara ringkas dalam keadaan terkejar-kejar bagi nak mati aku ni, cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan tazkirah yang ringkas ni tuan-tuan, Allah ampunkan dosa anak yang pertama, insya-Allah. Amin. Dan dosa tuan-tuan semua, insya-Allah. Amin. Diberikan kepada kita semangat jihad, insya-Allah. Amin. Dan diberikan kepada kita syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Sekian dulu tuan-tuan, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.